Fish on! Siakap sudah naik hujan-hujan. Assalamualaikum, selamat petang. So macam biasa hari ni aku pergi mancing. So hari ni akan berlangsung Ramadan fishing trip. Berbuka sambil mancing. So dah sampai dekat Rakit Berkat Family Fishing. So kali ni dengan aku yang sampai awal Kai. Nasib baik dah sampai awal dengan Dan. Sama siap. Dengan Dan. So dia boleh tolong aku. So nanti kita akan tunggu beberapa orang lagi yang akan sampai. So malam ni yang join aku Alhamdulillah 19 orang. So kita tengoklah apa aktiviti dan apa hasil dekat Rakit Berkat ni. So ni ada satu family yang join kita hari ni. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang ke Rakit Berkat. Dua player kita lagi baru sampai. Dia bawa anak dia. Waalaikumsalam. Sihat Siap. Satu lagi grup baru sampai ni, Syami dengan kawan dia. Syami ni dah biasa lah dengan aku. So ni kawan kita baru sampai. Selamat datang ke Rakit Berkat. Okay, right. Kita dah ada strike dah ni. Kita tengok budak kecil ni apa? Ni apa dik? Ya ke? Cuba tengok sikit. Tengok sikit, angkat sikit. Oi, besar juga. Tengok sikit. Tengok. Alamak, pandai lah dia mancing. Disebabkan dia pandai mancing, angkat kat sini lah satu. Nah. Terima kasih. Tengok sikit. So ni player kita yang baru, Adam. Nah, Adam. Hai. So setiap player baru kita yang ikut, kita akan kasih lah buah tangan lah. Buah tangan. Atik. Ya, nah. Terima kasih. Okay, right. Terima kasih. Right. Terima kasih. Oh, ni baik ni. Yeah. Ni lagi satu grup lagi. Nah. Okay, right. Terima kasih. Nah, awak. Okay guys, diorang tengah set up apa semua. Aku belum set up lagi. Mungkin lepas buka lah aku start mancing. So kita tengok. Aku sekejap lagi nak set up untuk berbuka. So kita tengoklah apa hasil untuk Rakit Berkat bulan puasa ni. Okay guys, so kita nak berbuka sekejap. So kita tengoklah kejap lagi. Tapi aku rasa macam risau pasal macam hujan dah turun. So kita tengoklah diorang berbuka dengan juadah apa. Okay guys, update pukul 9. So kita baru lepas buka apa semua. So sekarang ni diorang tengah mancing. Ada juga hasil. Hasil-hasil yang wajib lah kita dapat. So kejap lagi kita nak start game. Start game duit raya dengan jackpot. So kita tunggulah siapa yang dapat jackpot dan siapa yang dapat duit raya. Bunga pula. Jadilah. So terima kasih join untuk Ramadan fishing trip, berbuka sambil mancing. Untuk tahun 2025 ni kita pilih Rakit Berkat lah. So dekat tangan aku ni ada RM150. So duit ni disponsor oleh Rakit Berkat dan Black Coral. Terima kasih pada Rakit Berkat. So untuk game duit raya ni, lepas ni je korang dapat ikan, korang dapat duit raya. Besar kecil tak kira. So kalau korang dapat je ikan, siapa-siapa macam Mikael tadi dapat ikan kan, nak dapat duit raya tak? So lepas ni kalau kau dapat ikan je, okay, kau tunjuk aku, kita bagi RM5. So terima kasih pada Rakit Berkat yang sponsor. So lagi satu, untuk barang-barang yang ada atas meja ni pun disponsor oleh Rakit Berkat juga. Aku akan datang dekat sesiapa je untuk tanya soalan random berkenaan dengan Rakit Berkat. Pastikan korang dah follow lah TikTok dia berkenaan Rakit Berkat, berkenaan dengan sisik gumpau, dan apa kategori yang aku nak lepas ni, mungkin ikan yang eksotik lah. So kalau aku cakap aku nak belin lah, siapa boleh naik belin, aku bagi toolbox lah. Aku akan announce bila-bila masa je. So aku harap duit ni boleh habis malam ni. Tak kisahlah siapa yang dapat paling banyak ke, aku tak kisah, aku bagi je. Dan barang sponsor ni pun boleh habis malam ni. So kita start game sekarang. So enjoy. Mantap. Gulak. Kita dah start game. Sekarang ni dah pukul 10 lebih macam tu lah, sebab hujan tadi. So kita dah start game. So kita tengok siapa yang paling banyak kumpul duit raya dan siapa yang akan kena jackpot. Hadiah-hadiah ni disponsor oleh Rakit Berkat sendiri. So terima kasih kepada Rakit Berkat dan terima kasih kepada Black Coral. Kau tengok tu, berhujan untuk mendapatkan duit raya.
Steady lah Kai. So dia lah orang yang pertama yang dapat duit raya bernilai RM5. Nah, duri menang duit raya yang kedua. Agak tinggi sikit. Duri pun duri lah. RM5 tau duri. Orang ketiga yang dapat duit raya. Janji ikan. Nah, dapat ikan, dapat duit raya. Okay. Fish on! Siakap sudah naik hujan-hujan. Nah, dapat duit raya. Kejap. Lagi 5. Lagi 5? Ada lagi seekor? Okey, kejap. Dia dapat 2 ekor guys. Kita bagi dia RM10. Satu lagi ekor ikan mana? Ni kecil. Tak nak tunjuk. Gelak dia. Mantap lah guys. Okay guys, ni keadaan kita sekarang. Hujan lebat gila. Tapi kita baru dapat seekor siakap. Dekat rakit berkat ni, hujan-hujan pun siakap makan tau. Asyik dia yang ni. Siapa dapat ikan dapat duit raya. Tapi ketam ni aku tak nak bagi duit raya. Aku tak nak bagi duit raya, tapi aku nak bagi jackpot. Kita nak bagi satu pasang joran untuk Dan. Dapat ikan, dapat duit raya. Mantap. Kai dapat lagi, dapat duit raya. Nah. Okay, right. Oh, fish on. Fish on guys, fish on. Kerap pusing. Kau makan. So memang kita dapat ikan, dapat duit raya. Terima kasih. So Dan fish on, duri, dapat ikan, dapat duit raya. Terima kasih. Happy Raya. Adam, aku nak tanya kau satu soalan. Yo. Kalau kau dapat jawab, kau dapat joran. So sebelum tu kau dah follow belum TikTok Rakit Berkat? Dah follow Cuba tengok. Okay, dah follow. So kalau kau tahu sebelum Rakit Berkat ni dia buat rakit mancing, rakit ni bekas apa? Sangka. Sangka apa? Sangka ikan lah. Sangka ikan? Mana kau tahu sangka ikan? Sebab nampak jaring-jaring dia. Confirm? Confirm. Okay, betul dah. Ya. So ni hadiah jackpot sponsor daripada Rakit Berkat. Terima kasih Rakit Berkat. Terima kasih Sisi. Dapat ikan, dapat duit raya. So aku nak bagi hadiah jackpot ni dekat orang. Make sure dia kena jawab soalan. Aku nak tanya kau satu soalan. Kalau kau dapat jawab, kau dapat ni hadiah yang disponsor oleh Rakit Berkat. Berapa banyak video dekat YouTube channel Sisik Gumpau sekarang? Ada 70. Aku tak kira lah. Mana aku kira, aku tengok je lah. Berapa ai? Tak jawab. Bang, siapa nama bang? Najib. Kalau dapat jawab, dapat hadiah ni. Berapa banyak video yang ada dekat YouTube channel Sisik Gumpau? 60 lebih. Salah. Okay, pas. Okay, aku nak tanya kau dua orang. Siapa dapat jawab, dapat hadiah ni. Yang disponsor oleh Rakit Berkat Family Fishing. Okay, berapa banyak video yang ada dekat YouTube channel Sisik Gumpau sekarang? 167. 167. Kami 167. 143. 143. Salah. Siapa nama bang? Along. Kalau dapat jawab, dapat hadiah daripada Berkat Family Fishing. Soalan dia senang je. Berapa banyak video yang ada dekat YouTube channel Sisik Gumpau TV sekarang? 40. Salah. Aku nak tanya kau satu soalan. Semua tak dapat jawab ni. So kalau kau dapat, kau dapat hadiah. Berapa banyak video yang ada dekat YouTube channel Sisik Gumpau TV sekarang? 147. Berapa? 147. Salah. Berapa banyak video dekat YouTube channel Sisik Gumpau sekarang? 20. Salah. Kai, dapat jawab, dapat hadiah. Berapa banyak video yang ada kat YouTube channel Sisik Gumpau TV sekarang? 54. Salah. Lah Sadam, berapa banyak video yang ada dekat YouTube channel Sisik Gumpau TV sekarang? Banyak. 100 lebih. 127 lah. 127? Confirm? Confirm. Okey, betul. Betul Mat. 127. 127 sekarang. Baru dapat ikan. Baru dapat lesen Dapat lesen. So, dapat ikan, dapat duit raya. Terima kasih. Duri, dapat ikan, dapat duit raya. Alhamdulillah. Tuna, siul. Mantap. Ini pakai saka ni. Tak tahu si Kai ni pakai saka apa. Daripada dia, siakap ni dah dapat apa Kai? Angkat sikit Kai. Aku dah sebulan tak mancing. Puasa kan. Puasa. So, dapat ikan, dapat duit raya. Okay.
Lepas dia dapat bunga, dia dapat lagi ni, gerut-gerut. Bangkai tu. So ni, dia memang buat duit malam ni. Dia memang buat duit raya ni. Dia dapat gerut-gerut. So aku janji dapat ikan, dapat duit raya. Alhamdulillah. So siapa yang dapat ikan lepas aku announce ni paling awal, dia dapat satu set joran dan mesin yang disponsor oleh Rakit Berkat Family Fishing. So terima kasih Rakit Berkat. Okay guys, update sekarang nak dekat pukul 4. Hujan masih tak berhenti lagi, tapi tak adalah selebat tadi. So alhamdulillah masih ada hasil. Ada hasil tau, walaupun hujan dekat Rakit Berkat ni. So kalau korang nak tengok apa hasil kita orang, tunggulah esok pagi. Ada tu. Bulan tak ada, bulan ni yang naik apa? So dia lah yang dapat satu set. Sekejap aku pergi ambil hadiah. Buat sendiri ya, bukan puluk. So Kai, ni untuk kau. Jackpot dapat. Kai sapu bersih malam ni. Gila lah Kai. Okay guys, update pukul 4 nak pukul 5. Terima kasih untuk Berkat Family Fishing. So makanan sahur ni dia yang sponsor. So lauk kita ayam masak kicap, nasi putih dengan sambal goreng. So selamat bersahur. Makan sahur Ikan laut. Ya. So dapat ikan, dapat duit raya. Sorry dalam kiri. Malam ni kita punya game dapat ikan, dapat duit raya. So ni duit raya kan. Okay guys, update sekarang pukul 6 lebih. So tadi kita baru lepas sahur, kita baru lepas sahur apa semualah. Ada juga hasil. So tapi hujan tak berhenti daripada pukul 9 tadi. Dapat ikan So kita tengoklah kejap lagi apa hasil. Alhamdulillah lah, hujan masih ada hasil. So macam biasa, dapat ikan, dapat duit raya. So dia dapat ikan, dapat duit raya. Nampaknya Kai merangkul semua duit raya pada Ramadan fishing trip dekat Rakit Berkat ni. Dah subuh, dah pagi, pukul 7 pun dia dapat ikan ni. Dapat ikan, dapat duit raya. Hi guys, good morning. So aku pun tidur. So disebabkan semalam hujan tak berhenti. Kalau kau tengok air pun dah macam tarik ni. Tak ada tarikan semalam. So aku decide untuk tidur lah. So sekarang ni kita tengah kemas-kemas. Then nanti kita nak balik lah lepas tu. So kita tengoklah apa hasil kita hari ni untuk keseluruhan daripada petang semalam sampai ke pagi. So suka aku nak ingatkan pada korang, bila naik rakit keadaan bersih, nak turun rakit pun mesti dalam keadaan bersih lah. So diorang tengah bersih-bersihkan apa semua, kemas-kemas. Kejap lagi kita balik. Aku cari siapa yang dapat belin semalam. Siapa dapat belin? So inilah hadiah orang dapat belin. Putih belin ada. Sebelum aku balik, aku nak ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Black Coral dan Rakit Berkat Family Fishing yang telah sponsor peralatan mancing sebagai hadiah jackpot dan makanan untuk kita orang semua bersahur. So terima kasih banyak-banyak. Semoga Rakit Berkat dimurahkan rezeki dengan limpah kurnianya secara langsung ataupun tidak langsung. Kita orang dah nak balik lah. So sebelum kita orang balik, sebelum kita orang bagi tahu apa hasil kita orang dekat Rakit Berkat pada Ramadan Fishing Trip 2025 ni, so aku nak tanya seorang-seorang untuk trip kali ni. Tommy, macam mana trip kali ni? Trip kali ni baik sebab kita ramai kenalan datang. So untuk tahun ni memang terbaik lah. Kali ni bagus, baik. Macam Syami cakap lah, banyak geng, banyak kenalan semua kan. Biasa habis. Terbaik. Budak semua sporting. Trip pun okey. Alhamdulillah tetap menarik. Terima kasih daripada sponsor Rakit Berkat. Trip kali ni dapat berjumpa dengan tim-tim baru, dengan sisik kumpau semua. Kita enjoy dengan trip kali ni. Tempat dan rakit pun selesa. Pertama sekali nak cakap terima kasih kepada sponsor dan juga Rakit Berkat. Terima kami dengan tangan yang terbuka. Lepas tu yang keduanya, rakit ni best, selesa, boleh bawa sekeluarga. So far okey. Kalau tak hujan, saya rasa ni lagi gasak. Datang ramai-ramai. Memang mantap.
Walaupun kita tak berharap apa-apa sebenarnya, tapi kita lebih pada enjoy lah. Terima kasih sponsor Rakyat Berkat, Sisik Kumpau. Trip hari ni okey, dapat kenal geng yang baru, Sisik Kumpau. Terima kasih juga sponsor pada Rakyat Berkat, Sisik Kumpau. Trip okey, kita mencapai pergi saya. Tapi berjaya juga dapat hasil. Player pun sporting. Orang yang paling dapat banyak duit raya, orang yang paling banyak dapat hadiah kain. Ni first time trip aku. Trip rasa okey. Rasa yang lain yang tak okey sebab tak dapat banyak ikan. So terima kasih pada yang join untuk Ramadan Fishing Trip berbuka sambil memancing pada tahun 2025 ni dekat Rakyat Berkat Family Fishing. Inilah hasil kita orang. Macam-macam ada. Kan ni semua ada nilai. Diorang dapat duit raya dan diorang dapat hadiah. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumpau TV supaya korang dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Selamat Hari Raya kepada keluarga dan juga rakan di sana. Okey, selamat Hari Raya. Hari batin pada family, pada geng-geng semua. Terutama Sisik Kumpau, maaf dari batin. Ucapkan selamat Hari Raya untuk tim-tim Sisik Kumpau. Okay, terbaik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf dari batin. Selamat Hari Raya, maaf dari batin. Jangan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf dari batin semua. Selamat Hari Raya, maaf dari batin. Sisik Kumpau,